Okay, dah lost sebanyak 8.4 kilogram. Sebenarnya Tuan Azlan kalau tengok MYN yang pertama atau kedua, dia dah depan-depan kan. Kenapa dia boleh ke belakang? Okay, dah apa tu? Itu Tuan Azlan je boleh jawab. Tapi saya nak spill juga kat sini. Okay, kalau tak dia lagi, dia sama banyak dengan Tuan Zul tadi. 14, maybe 15. Dia memang orang kata gempak lah Tuan Zul dengan Tuan Azlan ni. Orang kata idola para lelaki lah. Okay, dia boleh sebenarnya dia dah turun 10 kilo. 10 dah nak kat 10 kilo. Tapi dia sebabkan dia outstation, dia tak dapat kalah dengan godaan, dia lagi pergi dengan kawan-kawan lelaki, habis terus. Okay, habis terus dia punya diet. Masa tu naik 5 kilo naik 5 kilo 2 minggu je. Nak turun 5 kilo tu punyalah payah. Lepas tu 2 minggu je naik 5 kilo terus mendadak. Dia kata macam sayangnya saya dengan Tuan Azlan masa tu, ya Allah Tuan Azlan kenapa gini kan. Macam saya sikit je kan. So dia pun orang kata kodok IF buat macam-macam cara. Masa tu ada masa seminggu. So one-to-one last dengan Nabila ada masa seminggu sampai 25 hari bulan. Dia berjaya juga turunkan sikit dan finally dia dapat 78.9 kilo dan BMI dia dah nak masuk normal 26.4 dan reading HbA1c dia 6.9 daripada 12. Okay, sangat-sangat orang kata pencapaian yang sangat bagus. Okay, reading HbA1c dia sangat bagus. Dan doktor-doktor, orang kata doktor profesional lah, macam amazing lah dengan Tuan Azlan punya pencapaian 8.4 dan HbA1c. Sebenarnya berat badan tu bonus, yang penting kesihatan tu yang kita nak. Bila dah cheat memang akan susah nak turun berat badan. Betul, Puan Zulfa dah lalui fasa-fasa tu. Dia dah tahu dah ke mana. Bila kita dah buat diet, kita jenis diet, kali kita cheat memang cepat naik. Macam gula, memang cepat naik. Where taste meets nutritional excellence.